So cerita je, customer ni cakap kat saya sebelum kejadian ni lampu dia berasap tau. Okay, so nasib baik berasap dan tak hidup. Okay, kalau kata nasib dia tak baik, dia berasap motor terus terbakar. Sebab customer dia tak tahu apa-apa benda tentang electrical ni. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dekat depan saya ni ada ADV 160. Okay, so customer ni daripada Damansara Damai datang ke tempat saya Kampung Melayu Subang ni lah. Okey, kehadiran customer kali ni, dia bukan nak pasang spotlight. Spotlight dia dah ada, tapi dia punya masalah adalah short. Okey, short tu satulah. So saya akan tunjukkan. Okey, macam ni saya nak cakap. Yang mana suka cakap saya mahal kan, yang ni saya tunjukkan kat abang-abang semua, dekat penonton. Okey, untuk motor ni, semua aksesori yang dia pasang ni, spotlight 2 set ni, okey, 4 biji ni, dia pasang hanya bypass saja. Okey, boleh tengok ni So yang ni bukan saya nak kelentong orang ke apa tau. So anda boleh tengok sendiri kerja dia macam mana. Kalau anda nampak, okay, kalau anda nampak tak wire-wire macam ni. Okay, wire macam ni. Okay, so dia kebanyakannya dia bypass. Dekat bawah ni dia banyak bypass. Okay, okay, second ini nampak So dia ambil wire ni pergi ke sini dan dia tap dekat sini. Okay, so cerita je, customer ni cakap kat saya sebelum kejadian ni lampu dia berasap tau. Okay, so nasib baik berasap dan tak hidup. Okay, kalau kata nasib dia tak baik, dia berasap motor terus terbakar. Sebab customer dia tak tahu apa-apa benda tentang electrical ni. Dia tak tahu wire mana nak kena tarik, cabut ke apa kan. Itu masalah dia. So nasib dia baik lah, benda tu terbakar dan tak hidup. Okay, so nanti kita buka, kita tengok selebihnya. Okay, so sekarang kita dah buka cover set ni. Okay, so pemasangan dengan saya akan buka cover set lah. Hanya part-part yang penting saja. Bukan kita buka satu cover set motor tu, gila ke apa. Okay, kita tengok daripada dalam dia macam ni wire dia berselirat. Okay, so sekejap lagi kalau saya rajin, saya akan tunjuk wire saya macam mana saya susun. Tapi tak boleh kot, sebab tu rahsia. Rahsia kalau untuk kerja-kerja ni. Okay, so kita tengok. Okay, okay, so Alhamdulillah kita dah pun siap buat wiring balik. Yang lama tu kita buang. Okay, so inilah dia. Okay, so customer ni dia punya motor memang dia punya macam ni. Untuk sekali je switch dia hidup, terus 4 biji spotlight hidup. Okay, so dia punya macam ni. Okay, so saya tunjukkan sikit. Okay, so sekarang kita dah off. Okay, orang yang 8 tahun pengalaman tentang electrical. Okay, nampak tak ada serabut tak wire-wire kat sini macam tadi? Tak ada kan? Okay, so tu yang saya selalu pesan, bila kita nak cari orang installer ni, cari yang faham kerja dia, dari kemahiran, dia pandai, dia ada kemahiran dengan kepakaran dia. Apa lagi saya pun lupa nak sebut. Okay, so nampak kita betulkan balik wiring dia. Dah tak ada lah segala bodoh macam tadi tu. Okay, so customer ni pun cakap waktu dia pasang tu, asyik nak kena 2-3 kali nak pergi kedai nak kena betulkan ni. Okay, so sekarang insyaAllah tak ada masalah dah. Okay, cuma saya dah pesan kat customer, sebabkan dia dah pernah short lampu ni, kemungkinan antara 4 biji ni dia akan rosak. Okay, rosak tu contohnya tak hidup dah. Okay, so itu kemungkinan yang akan berlaku lah. Jadi lepas ni kalau tak hidup, kena tukar baru saja. Sebab dia dah ada, macam mana nak kata, dia dah pernah short. Dia dah pernah short lah kiranya. Okay, so itu saja customer saya daripada Damansara Damai ni. Okay, jadi kepada anda di luar sana yang berminat nak buat apa pemasangan electrical, boleh roger saya dekat nombor yang tertera. Okay, ciao.